Siapa? Yang tu. Ada dua orang. So yang ni kata dah ada buat macam tu. Seorang nak buat lipa. Ha. Lipa tu dia tak nak. Lepas tu yang ni? Yang seorang ni dia tak nak buat lipa. Ha. Yakin lah dia macam petikai yang kawan dia nak Ha. lipa sebab dia kata dah baca. Okey. Dia dah macam educate anak dia. So you jawab apa? Jawab apa? Masa tu macam dah bagi tahu macam efek je dia cik nak ke? Kan? Nak ke anak yang tamu? Tadi dia kata memang saya yakin anak saya akan jaga saya. Bukan. Yang tu apa kan? Bukan macam tu. Ni kedua-dua orang. You nak close orang ni kan? Tapi yang seorang ni influence dia supaya jangan ambil. Dia macam petikai. Petikai kan? Tapi dia petikai. Petikai kat siapa? Dia dah habis present dekat dia ni. Yang seorang lagi ni Yalah dia petikai. Ini akan terinfluence tak dengan orang ni? Tak terinfluence tak? Then tak apalah. Kalau saya, tak apa. Tak kisah. Kan? Dah dia percaya macam tu. Kan? Kalau dia influence orang ni, senangnya. Kan? Cik, harta dia tau, bukan harta you. Kalau saya macam tu je. So kalau dah orang ni tak nak, that's it lah. Faham tak? Okay. Tapi biasa orang macam tu. Kan? Cuma satu benda lah. Kalau katalah masuk hospital, you boleh buat geran tanah pergi hospital. Tak apa, it's okay. Tak kisah, it's okay. Kan? Sebab tu cakap, ilmu tu, dia tak faham liquidity macam mana. Dia tak faham. Itu insurans dia lah tu. Itu insurans dia lah. Sebab tu saya cakap, setiap orang ada insurans. Dia ada ke tak ada, dia ada. Sama ada insurans dia pakai dia punya sendiri ataupun pakai orang punya. Tu beza dia. So kalau masa kecil, orang apa lah insurans? Saya pernah share kan, ada 3 sumber backup plan. Dia bukan insurans, itulah backup plan dia. Tak percaya, cik betul cik, bagus. Cik punya backup plan bagus. Cuma sama ada benda tu practical atau tidak. Contoh. Masuk hospital, kan, duit kena bayar dulu. Kena 2 minggu. Dia tak tahu 2 minggu. Tanah boleh jual 2 minggu tak? Rumah boleh jual 2 minggu? Kalau ada cash tak apa lah, cash. Selepuk lah keluar. So berapa lama you nak kumpul cash tu pula? Katalah you kumpul cash berapa tahun? 25 tahun, 30 tahun. Kan? Ada 200,000. Keluar tu 200,000. You boleh dapat lagi 20 tahun akan datang nak kumpul 200,000. So tu ada benda-benda yang you kena faham ilmu kewangan. Saya pernah share masa BYB itu. Fahamkan apa? Duit dan sistem duit. Sebab bila kita tak faham sistem duit ni, kita susah nak tengahkan orang. Orang memang tak faham. Bila tak faham tak apa. Dia ada banyak jenis tau. Ada orang dia dah tak faham. Tapi dia biasalah ego kan, ada duit, confident lah dia, everything kan. So tak kisah, it's okay. Tapi saya nak you expertkan benda ni. Memang you tak ada sijil, tak ada apa, everything ni bukan masalah sijil ke apa, ni masalah ilmu. Macam saya cakap lah, kalau you boleh agak akan datang ubah harga macam mana, harga barang macam mana, you prepare sekarang. Jadi tak jadi belakang cerita. Kalau jadi, kita dah ready. Tak jadi, tak apa. Kan? Sebab orang cakap dah, sediakan payung sebelum hujan. Siapa cipta pepatah tu? Orang dulu-dulu kan? Semua orang tahu kan? Semua orang tahu. Tapi beberapa ramai yang praktis benda tu. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. So, susah-susah dahulu. Sakit-sakit dulu. Senang kemudian. Maksudnya, you mungkin 10 tahun, you start kerja ni, 10 tahun ni memang susah. Kan? Saya ajak anak saudara saya. Saya cakap dengan kakak saya, cakap dengan anak saudara saya, 10 tahun, kan? Saya baju baru tak beli, pakai baju apa yang ada. Beli baju pun beli baju bandel, di seluar bandel, kan? Kadang-kadang raya pun pakai baju free tau. Kan dulu macam Prudential dapat baju everything kan. Pakai baju tu lah. So memang kalau kita nak orang validate kita, memang rasa apalah, takkan apa orang cakap kan. Tapi saya tak peduli. Kan?
Sebab pada saya tahu keadaan kewangan saya. Dan true enough, bila sekarang ni tengok orang-orang yang dulu bergaya, sekarang ni dia okey, tapi saya tahu dia struggle. Sebab apa dia struggle? Sebab daripada mana kita tahu dia struggle? Daripada conversation. Apa abang mahal lah kerajaan patut, tu lah kerajaan patut ni lah. Saya nak tanya sesuatu. Kalau orang yang financial freedom ni ataupun dia tahu kewangan, dia sibuk lah benda tu. Tak sibuk. See? Faham tak? Boleh? Dia memang berat sikit ilmu ni, tapi saya nak you all, sebab ramai cakap susah nak cerita lah ni everything. Itu that's why macam mana you masuk. Macam mana you masukkan. Sama juga dengan buat bisnes. Kalau you jumpa dengan orang buat bisnes, cerita benda ni, kalau dia tak faham, kalau dia tak nak terima, cakap bisnes paling penting antaranya adalah buat apa? Business plan. This is part of business plan. Startup, growth, establish. Lepas tu apa? Kau ingat kau boleh hidup sampai bila? Faham? Sebab ramai businessman dia buat planning macam ni. Kalau you masuk satu tempat, kan? You prepare nak masuk je ke ataupun you prepare masuk dan fikir mana nak keluar? Masuk itu je. Tapi kalau itu buat bisnes, jarang-jarang orang fikir exit plan. Tapi kalau orang yang saya pernah jumpa, kan, yang dipandai buat bisnes kan, dia kata apa? Dia kata exit before you enter. You plan your exit before you enter. Maksudnya, dia dah plan dah exit macam mana sebelum nak masuk buat bisnes tu. Faham maksud saya? So ni antara benda-benda yang you boleh cerita dengan orang businessman lah. You pun dah buat exit plan lah. Exit plan tu apa? Yelah aku buat bisnes. Aku pun start buat bisnes. Memang kau start buat bisnes. Tapi planning ni kena buat awal. Mana ada planning buat ujung? You masak dulu, plan masak dulu ke masak dulu baru plan? Plan dulu masak buka ataupun dah buka dulu fikir, apa tadi aku nak plan masak? Tak kan? Planning mesti dekat awal walaupun nak keluar. Boleh? So itu saja.